Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Tanda pagar SKG hebat, kecemerlangan kita bina bersama. Tanda pagar SKG Success Knowledge Goal. Tanda pagar Team at SKG. Bersama saya, Hazim Izzat Asrah, melaporkan dari studio dengan topik sentuhan ilmu. Dalam dunia pendidikan masa kini, teknologi bukan lagi satu pilihan, tetapi satu keperluan. Persoalannya, sejauh manakah teknologi mampu membantu murid memahami ilmu dengan lebih berkesan? Ikuti laporan khas kami. Hai, tak fahamlah tajuk ni. Kan nak belajar, Nek? Masih terdapat murid yang menghadapi kesukaran untuk memahami pelajaran melalui kaedah tradisional. Kau kenapa ni? Aku tak fahamlah topik ni. Lah, ya ke? Jom ikut aku belajar. Okey. Inilah cara aku belajar. Mula-mula, aku buka YouTube. Lepas tu, kau tak faham tajuk mana? Aku tak faham tajuk tumbuh-tumbuhan. Okey. Sains tahun 5. Tajuk tumbuh. Inilah cara aku belajar. Oh, baru aku tahu. Jom belajar. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran mampu menarik minat dan meningkatkan kefahaman murid. Hahaha. Baru aku faham guna teknologi ni. Best kan? Best. Juga dengan buah durian. Apabila ilmu disampaikan dengan cara yang sesuai, ia mampu menyentuh hati dan mengubah sikap murid. Bagi mendapatkan pandangan lebih lanjut, mari kita menemui seorang guru untuk berkongsi tentang peranan teknologi dalam pembelajaran murid. Seperti yang kita tahu, teknologi membantu murid memahami sesuatu topik dengan lebih jelas melalui gabungan audio dan visual. Ia juga menjadikan pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Murid akan menjadi lebih aktif, yakin dan bersemangat untuk belajar. Kesimpulannya, teknologi bukan sahaja memudahkan pembelajaran, malah mampu menyentuh hati dan membentuk generasi yang lebih berilmu. Selaras dengan tema, ilmu di hati, teknologi memperkasa generasi. Saya, Hazim Izzat Asrah, melaporkan dari studio TVPSS Al-Jauhari Channel, Sekolah Kebangsaan Ganun. Sekian, terima kasih dan sampai berjumpa lagi.